Pernah tak terfikir, macam mana botol termos ni boleh simpan air panas dan sejuk serentak? Macam ada majik, kan? Kita semua guna hari-hari, tapi jarang sangat kita terfikir apa rahsia di sebalik keajaiban ni. Hari ni, kita bongkar misteri botol termos. Ia bukan sihir, tapi sains fizik yang sangat pintar. Rahsia utama termos terletak pada reka bentuknya yang unik, direka khas untuk menghalang pergerakan haba. Ada 3 cara utama haba bergerak: konduksi, perolakan dan sinaran. Botol termos ni direka untuk lawan ketiga-tiga ni. Pertama, dinding berganda. Ia ada 2 lapisan dinding dan di tengah-tengahnya ada ruang vakum. Ruang vakum ni lah hero kita. Vakum ni tak ada molekul udara. Jadi, haba tak boleh bergerak melalui konduksi atau perolakan. Cerdik. Kedua, lapisan perak. Kebanyakan termos ada lapisan berkilat kat dalam, biasanya perak. Lapisan ni penting untuk memantulkan semula haba. Kalau air panas dalam termos, haba cuba keluar melalui sinaran, lapisan perak ni pantulkan haba balik ke dalam. Kalau air sejuk, haba dari luar cuba masuk. Lapisan perak ni pantulkan haba dari luar. Double protection. Jadi, bila ketiga-tiga mekanisme ni digabungkan, haba suka sangat nak masuk atau keluar. Itu sebabnya minuman korang kekal panas atau sejuk untuk berjam-jam lamanya. Termos pertama kali dicipta oleh Sir James Dewar pada tahun 1892. Asalnya untuk eksperimen saintifik. Hebat, kan? Jadi, lain kali korang bancuh kopi panas atau bawa air sejuk, ingatlah kepintaran sains di sebalik botol termos korang tu.